Akak dan abang tahu tak berapa sebenarnya harga rotek kereta dekat Malaysia? Jom kita tengok. Kalau Saga ni spek sedan 1.3cc baru RM70. Kalau tadi 1.3, sekarang sedan 1.6, RM90 je. Rotek murah kan? Honda City pula, jenama pun mahal kan? Cuba teka rotek dia berapa? 80 ke 90? 1.5cc tau ni. Berapa tu? S70 ada 2 cc, 1.5 dengan 1.8. Kalau 1.8, 360. Kalau 1.5, RM120 je. Murah kan? Honda BRV pula. Cuba teka rotek dia berapa ringgit? Mesti akak dengan abang ingat mesti RM120 kan? Tak. RM90 je rotek dia. Murah ke murah? Kalau yang ni CC 2.0, rotek dia 440. Insurans, kena kira sendiri. Rotek paling murah dalam Malaysia jatuh kepada Pro 2 Azia dan Pro 2 Ativa. CC 1.0, RM20 je. Murah kan? Jadi, akak dan abang nak tahu rotek kereta apa lagi? Kalau nak tahu, cepat-cepat reply komen saya dekat bawah. Nanti saya baca. Okey, jumpa next video.